Jadi tuan-tuan boleh tengok hari ni pakat nak tayang harta masing-masing dak. Buka buat TikTok, tunjuk gelang, tunjuk pitih bertikak-tikak, tunjuk kereta, tunjuk rumah. Macam-macam. Jadi dalam sejarah siapa hok pemula buat pasal gini? Hok jenis tunjuk-tunjuk siapa buat mula? Qarun lah. Yang kedua, fitnah pada sahibul jannatain, iaitu fitnah pada harta, fitnah pada anak-anak dan fitnah pada pengikut. Jadi cara nak menghadapi dan menanggapi fitnah ini ialah ma'rifah haqiqatud dunia. Kena sungguh-sungguh hakikat dunia tu sendiri. Jadi loni ni jadi temo'o sangat ko dunia, jadi temo'o sangat ko harta, jadi temo'o sangat ko tanah kebun, jadi temo'o sangat ko bini comel, jadi temo'o sangat go tu goni ni kerana tak kena sungguh-sungguh hakikat dunia tu. Memang kita hidup atas dunia. Kita nak guna segala keperluan dari barang dunia. Tapi kalau kita terlampau memuja dunia ni, maka dia akan palingkan kita daripada ingat kepada akhirat. Dunia ni penting sebab dunia ni nikmat-nikmat dia, hak itulah kalau jalan yang betul ikut Allah tunjuk, jalan yang betul ikut Rasul suruh, maka dia boleh bawa kita pada jalan syurga. Tak kena kita polik semua anugerah sani, tak kena kita polik semua nikmat sani, maka dia boleh bawa kaki kita lakuh masuk dalam neraka. Jadi hak suruh peringat sininya berpada-pada tentang dunia. Sebab sifat dia sementara, sifat-sifat dia ni bagai pinjal. Atas dunia ni bagai pinjal je. Kita je koya bisa, koya kaya, koya banyak gotu, koya banyak goni. Hakikatnya pinjal. Bukti pinjal, bila kita mati, bawa ke apa? Bawa ke apa masuk lebih kubur? Kain kapal, 3 lapis, 3 latu je. Sedangkan kita duk bangga bini comel. Walaupun kita bangga bini comel, terah tu email tanya, bini comel, hak kawan ni si mati bangga-bangga, nak kau dak ambo tanah sekali? Alik tina, nak kau dak tanah? Tak sih. Dia nak tunggu orang mari melamar pula ni, nak tok lelaki baru. Kita mati dah. Ni anak ambo dulu, hak dia duk bangga-bangga, hak ngaji pandai sekali, A straight, SRP, A, SPA, A, STUA. Terus tanya anak hak dia bangga tu, nak kau tanah dengan ayah sekali ni? Tosir dia. Kereta kita hak bangga, hak ni hak derah sekali, hak ni hak laju sekali, hak ni hak comel sekali, tak tanah sekali dengan kita. Rumah hak kita bangga 2 tingkat, 10 tingkat, 14 tingkat, tak masuk dalam tanah sekali dengan kita. Pahak tu hak kita duk kejar mula, pahak tu hak kita duk puja mula, pahak tu kita duk cari peluh rejak tu. Tapi hak kita nak bawa sungguh ke apa? Amal-amal ibadat kita, amal-amal soleh kita yang diterima di sisi Allah. Jadi moga-moga saat ni ada kepentingan, ada. Sebab moga saat ni lah kita nak guna untuk membentuk amal soleh tu. Bukan kata sekadar pinjal tu nak tahu gitu dak. Jadi kita kata kereta contoh, memang mati tak tanah sekali dengan kita. Tapi gapo kita buat dengan kereta tu untuk jadi amal yang boleh bawa sekali dengan kita. Kurang-kurang kereta ni dulu aku buat pergi sejid, semaya jemaah 5 kali sehari. Boleh pahala melalui kereta tu. Bukan kata 5 kali sehari masuk kedai dandu. Dia jadi lagu lain pula dalam kubur. Gitulah. Harta saat ni menjadi tunggangan kita nak tukar jadi amal baik ke amal tak baik. Bini kita pun serupa. Kalau dia jadi solehah menjadi amalan baik bagi kita, kalau dia sebaliknya menjadi amalan yang tidak baik. Waktu jadi bini kita, tudung pun tak pakai contoh. Make-up janguk rambut sepuluh singa laut kau kala biru kala gapo, duk tayang kau orang, duk tunjuk kau orang, dia jadi lagu lain. Tapi kalau kita jaga molek, tutup molek, beradab molek, berakhlak molek, dia jadi lagu lain. Serupalah anak-anak kita pun, serupalah rumah kita pun, serupa dengan duit kita pun, benda tu nak tukar dalam bentuk amal soleh atau sebaliknya.
Tapi hak jadi fitnah tu nak suruh kenal hakikat dunia, tak sewi temo'o sangat. Sebab kita nak tinggal benda tu. Benda tu benda pinjal. Jadi hak tak masalahnya ramai hak agah, ramai hak sombong, ramai hak akuh dengan harta dia. Jadi tuan-tuan boleh tengok hari ni pakat nak tayang harta masing-masing dak. Buka buat TikTok, tunjuk gelang, tunjuk pitih bertikak-tikak, tunjuk kereta, tunjuk rumah. Macam-macam. Jadi dalam sejarah siapa hak pemula buat pasal gini? Hak jenis tunjuk-tunjuk siapa buat mula? Korun. Korun dulu dia tak tunjuk harta dia. Harta dia banyak sungguh. Dia tak tunjuk kilang dia tak tunjuk gudang dia. Dia tunjuk apa? Dia tunjuk anak koci je. Dia upah orang-orang hak gagah ni pikul anak koci dia. Ada puluh-puluh anak koci dia. Ni gudang ni kilang ni gotu, ni go ni ni. Tak tunjuk tempat dia tu. Besar lagi, banyak lagi. Kilik anak koci duk tayar kat orang. Pas kita pun ada juga style anak koci tapi tak berapa banyak lah. Terik pun tunjuk anak koci gambar bitai bucu 3. Nak rayak kereta macam cedih tak? Gitulah. Lepas tu anak koci apa? Ni hak 5 cicing 5 butir tu kan. Audi lah konon-kononnya. Audi. Dia kadang-kadang nak menunjuk dalam tu muka lain. Dia pergi beli bekas tu. Nak sahur. Dalam muka lain. Duduk meja makan kat tunjuk. Lambai Mercedes, lambai Audi, lambai Alphard macam-macam. Tapi sudah makan tu tunggu saya klik belakang. Apa sebab kereta dia duduk bercuruk tu? Kacir lah sebenarnya. Nampak luar tu macam ni. Tengok. Kacir. Takut malu kau orang. Nak menunjuk punya pasal. Baik.